Okey geng, macam dekat depan aku ni ada sebiji Porsche kain. Dia datang ni dengan masalah minyak enjin berkurang. So setelah kita diagnose, kita cek berpunca masalah tu daripada PCV valve. Okey, macam dekat tangan aku ni ada sebiji PCV valve yang asal kereta punya. So kalau kita nampak di sini dia ada laluan angin. Dia sekali dengan minyak lah. Function ni dia memisahkan angin daripada dalam enjin tu, dia pisahkan, dia lalu ke PCV valve ni. Daripada PCV valve ni dia masuk ke turbo lah. So kalau macam masalah kereta ni, dia punya PCV valve ni dah problem. Okay, ni adalah PCV valve. PCV valve ni dah problem dan minyak pun masuk dalam PCV valve lah. So itulah yang menyebabkan dia punya minyak ni dah berkurang lah. Okey, jadi kepada pengguna-pengguna Porsche dekat luar sana, tak kira lah Porsche ataupun Mercedes, BMW, korang boleh datang dekat bengkel kami, Transmatic Auto Base, berhampiran dengan Cyberjaya dan juga Putrajaya. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat je kita cuti. Okey?